Assalamualaikum, hai korang. Hari ni nak kongsi the best cleansing foam yang Ina guna by Festa. Tapi kalau Ina kadang-kadang tersebut Bifesta tu, faham je lah. Ina memang suka gila. Ina first time jumpa cleansing foam yang sangat best. Dia punya foam tu, texture foam dia memang macam kenyal-kenyal. Bila korang tekan tu, dia macam lentur sikit. Seronok gila. Bila pakai cleansing foam ni, foaming whip ni memang best weh. Hilang segala makeup. Biasanya Ina pakai, Ina akan remove makeup dulu. Tapi malam ni Ina terus pakai. Hilang weh, hilang. Lucu Ina. Dan ni dia ada dua. Yang ni pun Ina dah try, tapi sekarang nak try yang ni. So ini selepas Ina cuci muka dengan cleansing foam Bifesta warna pink. Ina ada dua, satu warna pink, satu warna biru. Biru tu memang dah test best, ini pun best juga. Yang ini dia moistkan kita punya skin. Memang betul. Yang ini dia brighten up. Best gila. Ina tak pernah lagi cuba with makeup. Sebab Ina memang skincare routine Ina akan use makeup remover. Makeup remover Ina sama juga, this brand juga, yang tisu tu ataupun yang air tu memang this brand. Biasa memang Ina akan guna makeup remover dulu, memang suka double cleanse. Tapi malam ni kita macam sangat busy kan, macam nak terus cuci pakai ni. Hilang weh, mascara Ina hilang. Ina pakai mascara waterproof kot, mascara hilang. Mascara hilang. So Ina pakai yang ini saja. Ni kecil tanggal wak, lipstick semua. Wow. Tanggal. Tak payah pakai makeup remover dulu pun tak apa. Dia boleh hilangkan korang punya makeup tu. Cuma Ina memang dah terbiasa. Habit Ina dah terbiasa double cleanse. Ina akan pakai makeup remover tu dulu, baru Ina pakai pencuci. Ini baru first time Ina cuci, terus pakai ni. Saya Ina memang dah terbiasa kot. Sebab hari ni macam penat kat hotel kan, kita balik lambat ni, so macam nak terus tidur kan. Hilang. Mascara yang kepuk-kepuk tu hilang kot. Mascara yang kepuk-kepuk, gompal tu, yang waterproof tu, hilang weh. Hilang. Best. Korang beli. Okay. Sekian review kita. Inilah muka Ina tanpa makeup. Aduh. Selalu makeup 5 inci, 6 inci. Okay, dah. Cek dekat beg kuning. Kalau dah habis, dah tak ada beg kuning tu, maksudnya dah habis lah. Okay, dah.